Dalam melihat perkembangan terkini tentang SG4 ni setelah setahun penubuhannya, kami melihat tak ada langsung apa-apa projek yang dilancarkan di atas nama SG4 ni. Sekitar Oktober 2025 baru ni, ada satu kenyataan bersama oleh pihak SG4 yang menyatakan bahawa semua sumber mineral dalam bumi negeri-negeri SG4 ni adalah milik negeri masing-masing yang perlu dijaga haknya. Sebab itu kami tak jumpa apa-apa berita terkini tentang projek yang diusahakan bersama ni. Kami memandang serius perkara ini setelah setahun SG4 ni dilancarkan. Telahan kami bahawa SG4 ni satu beban yang sengaja dicari, terbukti dengan tiada sebarang projek yang dilancarkan sepanjang setahun penubuhannya. Sebagaimana kita tahu juga, untuk menubuhkan syarikat SG4 ni, setiap negeri telah memberikan komitmen 25% saham pemilikan SG4 ni. Jadi persoalan yang kita nak timbulkan, berapa banyakkah 25% itu yang telah dihabiskan oleh kerajaan negeri Kelantan untuk menubuhkan SG4 ni? Berapa jumlah 25% tu? Setakat setahun ni, apakah hasil yang telah didapati oleh kerajaan negeri daripada pelaburan yang telah dibuat tu? Takkanlah sebab sepanjang setahun tu tak ada apa-apa hasil. Kecualilah memang betul telahan kami bahawa perkara ini adalah perkara yang tidak perlu dilakukan sebenarnya. Ataupun mungkin juga kami terlepas pandang tentang apa projek terkini yang dilakukan oleh negeri-negeri SG4 ni. Bagi pihak Azam Kelantan menyeru untuk rakyat negeri Kelantan dan juga rakyat negeri SG4 yang lain boleh kemukakan kepada kami apakah projek-projek yang telah dilakukan oleh pihak SG4 ni. Boleh letak dalam komen di bawah ni untuk kita sama-sama teliti dan pihak kami juga mungkin terlepas pandang dalam hal ni.